Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baru ada internet, tapi tak tahu stabil ke tak connection kat sini. Connection kat sini sangat tidak stabil. Internet sini tak stabil. Kejap okey, kejap tak okey. Tunggu kalau sahabat masuk. Okey, kalau ada komen, maksudnya internet ada. InsyaAllah berbualan kita kat sini dalam bahasa Melayu lah. Saya boleh cakap Melayu lagi. Walaupun dah balik tanah air, tapi boleh cakap Melayu insyaAllah. Dia bagi signal, dia kata connection slow. Tak tahu ada nanti sahabat tanya soalan, boleh insyaAllah. Tengok kalau type komen, kalau ada komen insyaAllah maksudnya ada orang lah insyaAllah. Saya pun nak buat live, tapi takut dia makan data banyak. Internet kat sini mahal. Allahu Rabbi. Internet kat sini mahal sebab syarikat yang kendalikan perkhidmatan internet hanya 2 syarikat. Sebab tu ikhwan ni, bila negara maju, dia ada banyak syarikat persaing. Bila ada persaingan, yang untung adalah rakyat dan masyarakat. Tapi itulah, di Syria tak ada persaingan. Kita tunggu pelaburan masuk lah. Memang penting sangat. Kalau negara ada pelaburan masuk, maksudnya negara tu okey insyaAllah. Cuma masih lagi tak masuk lah. Pelaburan tak ada. Tapi yalah, Syria ni kena banyak sabar sebenarnya. Syria ni kena banyak sabar. Kena sabar maksudnya untuk pembangunan. Tadi saya pergi kat Masjid Amawi, saya buat live kat situ, tapi tak jadi. Internet memang teramat slow. Okey, sahabat kalau nak komen boleh insyaAllah. Type komen supaya saya boleh baca. InsyaAllah ta'ala. Tadi saya baca satu hadis yang sangat indah daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam Sahih Al-Bukhari ada hadis yang sangat indah. Kata Abdullah bin Abbas, حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فثلاث مرات ولا تملن الناس من القرآن. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kalau nak sampaikan hadis, nak bagi tazkirah kepada orang, buatlah seminggu sekali. فإن أبيت فمرتين, kalau tak nak, bolehlah buat mengajar 2 kali seminggu. فإن أكثرت فثلاث مرات, kalau betul-betul banyak orang nak mengajar, 3 kali seminggu. ولا تملن الناس من القرآن. Tengok kejap, hadis ni best. Kejap hadis dalam Sahih Bukhari. Sahabat ada komen tak? Komen tak sampai. Hadithin nasa ni jumpa dah. Tengok hadis Abdullah bin Abbas. Saya baca balik kejap. Hadithin nasa kulla jum'atin marrah. Sampaikan majlis ilmu setiap minggu sekali. Fa in abait fa marratain. Kalau tak nak, 2 kali seminggu bagi tazkirah ataupun mengajar. Fa in aktharta fa 3 mirar. Kalau banyak sangat, maka 3 kali. 3 kali. Ansit, dengar dulu. Fa in amaruka fahadithun.
Awak dengar dulu. Kalau mereka suruh awak mengajar, maka sampaikanlah. Wahum yashtahunahu, ketika mereka teringin nak dengar tazkirah ataupun penyampaian awak. Wa fanzuri saj'a min ad-du'a'i fajtanibhu, dan berhati-hati jangan gunakan saj'a dalam doa. Kan kadang-kadang kita tengok orang memang susun ayat doa ni supaya didengari sedap. Sebenarnya Rasulullah kata Abdullah bin Abbas, elakkanlah secara bersaja' ketika doa. Fa inni ahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu la yaf'aluna illa dhalik. Aku teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya tidak buat kecuali itu. Maksudnya qal ay la yaf'aluna illa dhalika al-ijtinab, maksudnya memang mereka mengelak untuk susun ayat supaya doa tu didengari sedap. Kan kadang-kadang ada orang buat susun doa supaya didengari ataupun digunakan sajak. Inilah wasiat Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari. Tapi tak nampak, tak ada komen langsung. Mungkin saya kena tulis tiada komen lagi. Mungkin sebab blind. Waktu ni kat Syria memang waktu ni sangat teruk. Kalau internet dia teruk. La haula wala quwwata illa billah. Tak apalah. Baik sahabat, mungkin saya kalau kena bersiaran mungkin waktu lain kot. Waktu lain sikit. Sebab ni memang kalau katakan pukul 11 pagi, okey, pukul 11 pagi Syria. Sekarang ni pukul berapa? Sekarang ni pukul 3.58. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada lain. Ada, saya nampak kat sini ada lain. Tapi tak tahu macam mana nak buat. Baik, insyaAllah kita sembang lain kali lah, waktu lain, sebab saya tak dapat nak baca. Assalamualaikum warahmatullahi.